ingat, rezeki yang kita bagi itu kita punya. Yang kita bagi kita punya. Kita bagi RM10, itu kita punya. Esok mati tuan-tuan, yang itulah yang akan tolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Khairul Nazri bin Mak Saleh, murid dan tenaga pengajar di Pondok Rehab Abadah. Di sini anak belajar pondok belajar dan tinggal secara percuma 100% tanpa yuran pembelajaran. Kami di sini berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka dengan bimbingan agama yang terbaik. Malah para pendidik di sini mendapat tauliah daripada Tunku Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Majlis Agama Islam Negeri Kedah sendiri. Pondok ini di bawah seliaan Yayasan Abadah dan setiap perbelanjaan ada audit luaran yang dilakukan secara berskala. 100% bukan skema. Namun di sini saya ingin memohon sedikit sumbangan daripada tuan-puan untuk kami menyiapkan dewan makan yang telah terbengkalai pembinaannya. Tuan-puan lihat sendiri, anak-anak ini makan dalam keadaan agak daif fasilitinya. Masih belum sempurna, jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk membuka peluang kepada sesiapa sahaja untuk menginfakkan sedikit daripada harta, membantu menyiapkan dewan makan ini supaya anak-anak di sini dapat menjalani pembelajaran dengan penuh semangat dalam mendalami ilmu agama di sini. Sumbangan tuan-puan walau sedikit mana pun amat bermakna bagi mereka. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami atau hubungi nombor yang tertera di skrin. Semoga Allah memberkati setiap sumbangan dan amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin.